Baik, terima kasih. Menjaga pesakit terlantar bukan suatu tugas yang mudah. Selain memerlukan ketabahan, keluarga juga turut berdepan dengan pelbagai kekangan termasuk kos peralatan dan perubatan yang tinggi. Menyedari hakikat itu, NGO Pertubuhan Pekerti dan Panji Malaysia meneruskan usaha kebajikan mereka dengan menyampaikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jadi untuk gambaran lebih lanjut mengenai program pada hari ini, bersama-sama saya pada pagi ini ialah Encik Muhammad Yusri Maimun yang merupakan pengerusi Pertubuhan Pekerti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, boleh tak Ustaz jelaskan motif ataupun misi sebenar program pada hari ini? Okey, setelah kita mendapat maklumat tentang ada pesakit yang terlantar. Jadi kami daripada Pertubuhan Pekerti dengan kerjasama juga daripada Pertubuhan Panji Malaysia telah membuat tindakan yang segeralah untuk memberikan bantuan kepada pesakit ini. Yang mana kami dimaklumkan bahawa pesakit ini memerlukan katil orang sakit dan juga kerusi roda. Yang mana sebelum ini kedua-dua barang tersebut dipinjam daripada komuniti lah. Dan alhamdulillah kami daripada Pertubuhan Pekerti terus mencari dan menyampaikan pada hari ini katil orang sakit itu, dan Pertubuhan Panji telah pun menyerahkan kerusi roda untuk pesakit ini. Jadi motifnya tidak lain tidak bukan adalah untuk meneruskan usahalah daripada pertubuhan kami untuk menyampaikan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Jadi bagaimanakah pemilihan tu dibuat yang melibatkan komuniti tu, dan bagaimana Pak Cik Ramli terpilih untuk menerima bantuan berupa kerusi roda dan juga katil tu? Okey, kita di sini kita juga mempunyai wakil lah dari Kelantan, daripada Pekerti, wakil daripada Pekerti, wakil daripada Panji di Kelantan ni, dan mereka ditugaskanlah untuk mencari individu-individu untuk kita memberikan menyampaikan sumbangan lah. Dan Pak Cik Ramli ni adalah salah seorang insan yang kita rasa sangat perlulah untuk kita santuni. Mungkin program seperti ini akan diperluaskan pada masa akan datang dan melibatkan lebih ramai golongan yang memerlukan akan menerima bantuan. InsyaAllah kita akan teruskan dan dengan lebih banyak lagi lah, ataupun dengan lebih agresif lagi lah. Dan kita minta sokongan daripada semua pihak lah untuk bantu kami untuk bantu masyarakat yang memerlukan. Okey, last soalan. Mungkin Ustaz nak bagi mesej kepada orang ramai di luar sana bahawa pentingnya program-program kebajikan seperti ini dalam membantu golongan yang memerlukan tu. Sangat penting. Kerana kita mengikut saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu satu sarana atau semangat kepada kita, dan kita kena ingat kita hidup di dunia ni bukan hidup seorang-seorang. Kita hidup bermasyarakat, dan apabila kita tahu ada masyarakat yang memerlukan pertolongan bantuan, itu sebenarnya adalah tanggungjawab kita yang kepada yang boleh melaksanakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya program sebegini bukan saja meringankan beban pesakit dan keluarga, malah membuktikan semangat kebersamaan masyarakat dalam membantu golongan yang memerlukan. Saya kira itu saja yang dapat saya bawakan dari Kota Baru Kelantan. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puteri, silakan.